Ini Tok Guru saya pesan, biar kita berniaga untung sikit tapi berkat. Sebab apa? Kita nak orang mendoakan kita, jangan orang menyumpah kita, jangan orang kata tak baik untuk kita. Ada sebab peniaga menaikkan harga jualan tu sebenarnya, tapi kita memilih jalan untuk biar orang lebih ramai mendoakan kita. RM1.5 untuk satu portion sotong sangat murah sebenarnya. Ayam goreng pun sama juga. Untuk seekor tu 2.5. Bermakna kalau kita potong 10, lebih kurang 250 gram seketul. Tapi nak katanya ayam kita sangat-sangat besar, tapi kita jual dengan harga murah RM5.5 je. Tak kira masa, kita akan bagi juga hadiah pada pelanggan kita. Cukup satu lauk pun diorang rasa dah cukup gembira dah. Sebab apa? Diorang datang ni dari jauh, datang untuk mendoakan kita punya perniagaan supaya barokah lagi. Antara lauk yang paling ramai orang minat juga adalah sambal kerang. Kerang jenis besar-besar tau. Dan kita ada juga rendang daging, ayam rendang. Menu baru kita, ayam masak merah. Ni the famous one. Ada sambal paru. Ini selalu pergi ni kadang-kadang habis Ustaz. Tak tahulah. Orang kata sebab dia rangup dekat luar, lembut di dalam. Tu yang menyebabkan dia ramai peminat. Ini Chinese dan Indian paling suka sambal bilih petai. Set ni kan bawah RM20 kau boleh dapat 3 jenis lauk. Ada sambal sotong, ayam goreng berempah ketumbar, ada sambal paru, ada kangkung. Sekali dengan air teh ais. Abang itu recommend kau datang kat sini, punya owner pun sempoi. Kalau datang Shah Alam kau tak pernah lagi rasa nasi lemak ni, rugi.